Jom kita perbaiki bacaan Ayatul Kursi bahagian 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Okey, dekat sini saya nak tekankan pada 3 komponen sahaja. Yang pertama sekali adalah pada sebutan ya'lamu ma. Ya. Jangan ditukarkan huruf ain kepada hamzah. Tolong betulkan makhraj sebutan huruf ain anda. Ya'lamu ma. Bukannya ya'lamu ma. Kemudian yang kedua adalah pada sebutan aidihim. Pastikan sebutan ataupun lahjah kita itu tepat. Aidihim. Jangan dibaca aidihim. Okey, kemudian yang terakhir sekali, wama khalfahum. Khalfahum. Jangan dibaca wama khalfahum. Bukan hum ya, hum. Anda belajar soto ini, kalau komen subhanallah dan follow saya.